Kenapa orang kita tak nak beli rumah banyak? Kesian tau. Ini tanah Melayu. Betul. Tapi tak ramai orang Melayu ada rumah dan tanah di tanah Melayu. Aku bukan aku frust dengan agama, aku frust dengan orang-orang orang yang membawa agama tu jadi nampak buruk. Orang kita wajib ada rumah. Jangan kau terlalu dengar sangat cerita-cerita orang ni semua kan. Orang ni semua boleh cakap je. Yang cakap tu pun tak ada rumah kadang. Yang cakap tu tak ada rumah dan tak berani nak ada rumah. Letakkan diri kau kat aku. Kalau aku layan orang satu hari suntuk tunjuk rumah tapi tak kelayakan, sedangkan aku boleh close sales aku, contoh dalam supermarket aku boleh close 100,000 semua, 300,000 sales, 300,000 ringgit kan. Kenapa aku nak spend satu hari untuk orang tak ada kelayakan? Kata nak tolong Melayu, betul. Saya tolong Melayu yang saya boleh tolong lah. Tolong. Kalau kadang-kadang kita kena minta tolong kat Tuhan dulu kata. Aku cuba jadi sebaik yang mungkin lah. Jadi jangan try aku punya limit lah. Mak kau kalau meninggal kau kena teruskan hidup, betul. Aku ada satu mak. Aku ada satu je. Tuhan bagi aku satu mak je. InsyaAllah aku ada banyak peluang lagi kat luar. Tuhan banyak ambil apa yang aku ada dulu untuk bagi apa yang perlu sekarang. Pada budak-budak yang mana-mana rasa pelajaran tak penting, Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY.